Ada masalah bawasir dan sekarang ni anda mencari produk terbaik lah untuk atasi masalah bawasir anda. Mungkin dah lama tak selesai kan. So berulang-ulang. Jadi saya ada penyelesaian insya-Allah untuk anda dengan produk yang high quality. Boleh tengok video ni sampai habis lah. Saya bin Kamarudin daripada channel Ultimate Vitamin. Kalau anda first time, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen. Saya dah subscribe. Okey, yang penting sekali bila kita ada masalah bawasir, maksudnya kita ada radang yang kronik sampai kita rasa sakit, pedih dan sampai kita berdarah-darah lah. Jadi benda ni boleh selesai insya-Allah sebab dah ramai pelanggan kami yang selesai benda ni. Ada yang selesai dalam masa 3-4 hari je sakit tu hilang dan bila dia amalkan alhamdulillah tak datang dah. So jadi apa yang saya boleh bagi tahu pada anda, yang pertama sekali kita cuba untuk lembutkan dulu najis. Lembutkan najis dengan cara kita aktifkan usus kita dengan cara yang semula jadilah, bukan makan produk yang berasaskan daripada dadah ataupun sebagainya kan. Jadi untuk aktifkan usus paling senang ialah amalkan daun sena. Pil daun sena kita dah formulate memang terbaik lah, memang sangat orang kata herba yang sangat sangat baik lah. So apa yang berlaku, dia akan bantu aktifkan usus, dia akan lembutkan najis dan dalam dia ada juga serat bantu untuk keluarkan najis tu lah. Baik, yang kedua ialah amalkan omega 3 lah. Berlaku keradangan yang kronik sama ada bawasir dalam ataupun bawasir luar, amalkan omega 3, dia akan bantu untuk kecutkan bengkak tu. Senang macam itulah bahasa dia kan. Kurangkan keradangan tu. Sebab dia memang omega 3 ni yang mana daripada minyak ikan, dia ada EPA dan DHA yang tinggi dan dia ada bahan yang boleh bantu turunkan hormon dalam tubuh kita yang membuatkan jadi radang, mudah jadi bengkak. Jadi dibantu untuk uruskan. Kemudian yang ketiga ialah saya sangat cadangkan amalkan juga B-complex. B-complex ni dia bantu untuk aliran darah. Bila aliran darah lancar, kawasan itu cepat untuk sembuh lah. Cepat untuk luka-luka, tisu-tisu sel yang rosak tu dibaik balik. Dibaik balik dan dia bantu untuk kurangkan stres dan kita boleh rasa macam boleh tahan sakit. Dia boleh tahan sakit. Saya panggil sebagai painkiller semula jadi. Pil tahan sakit semula jadi. Dan yang keempat ialah ini kombinasi satu saya panggil antioksidan yang sangat bagus. Dia anti radang yang kuat. Maksudnya dengan pengambilan dia dalam masa bawah 1 jam, keradangan dalam tubuh dibuktikan secara klinikal, secara saintifik boleh turun dalam masa 1 jam. Sebab itulah bila kita makan, dia ada yang amal 2-3 hari kan dah rasa kesan dia. Dah rasa dah hilang sakit lah. Maksudnya kita ada keradangan kronik, tapi kalau kita ambil konsisten dengan cara yang betul, dia akan turunkan keradangan-keradangan ringan tu dengan berkesan lah. Dan kedua, you yang mungkin ada masalah keturunan ada bawasir, dia akan bantu untuk betulkan balik fungsi DNA, betulkan balik. Yang ketiga, maksudnya dia akan bantu juga orang kata betulkan sistem imun kita punya sel kita. Sel kita mudah sangat radang. Kenapa? Tak sepatutnya jadi macam tu. Jadi maksudnya ada berlaku orang kata kepincangan dalam sistem imun tubuh kita. Jadi amalkan polyphenol ni, polyphenol blend ni, dia memang bagus untuk betulkan balik sistem imun dan juga betulkan balik orang kata kalau ada disebabkan keturunan. So macam mana nak dapatkan? Simple saja boleh dapatkan di link yang saya sediakan di bahagian description. Tengok kat bawah ada link dekat bahagian description. Bukan iklan dekat sini. Dan itu saja. Jangan lupa untuk tengok video saya yang lain.